menghubungi Jakarta untuk proses pemulangan daripada Teguh Zakaria dalam keadaan sakit. Namun Allah berkehendak lain. Di balik daripada kehendak katanya, itu semua tidak mendahului daripada kehendak Allah, yang mana Allah memanggil Teguh Zakaria untuk kembali meninggalkan kita semua, meninggalkan masyarakat daripada oleh busuk. Namun harapan saya selaku Ketua Persaudaraan Aceh Serantau agar daripada keluarga, masyarakat dan muridnya, dan saya sendirilah sebagai sahabatnya, agar diberilah suatu ketabahan dan keikhlasan daripada kepergian beliau. Di dalam halnya, Lun selaku Ketua DPW Aceh mengucapkan pertama dulu ribuan terima kasih kepada Ketua DPP